Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni saya nak share cara-cara macam mana saya buat buttercream menggunakan 3 bahan penting. Lepas ni semua orang pun boleh buat cupcake dan hias cupcake sendiri. So, bahan-bahannya adalah 500 gram gula icing. Gula icing ni mestilah kita ayakkan terlebih dahulu. Ketepikan gula icing yang telah pun kita ayak tadi. Kemudian dalam mixing bowl macam ni masukkan 2 blok butter iaitu 500 gram. Sukatan senang je, 500 gram butter, 500 gram gula icing. Pastikan butter berada dalam suhu bilik ataupun keluarkan awal dari peti. Pukul butter selama 10 minit dengan kelajuan sederhana. Kalau mixer macam saya ni, gunakan speed 3 pun dah cukup. Kebiasaannya kalau buat buttercream, saya hanya akan menggunakan buttercup. Sebab buttercup ni dia lebih stabil berbanding dengan pure butter. Nak buat bentuk bunga atau apa-apa bentuk decorate atas cupcake tu akan jadi lebih mudah. Dia tak cepat cair dan dia akan terletak elok. Selepas lebih kurang 5 minit macam tu, saya akan stopkan mixer sekejap dan saya akan kaup dekat bawah-bawah tu. Kemudian teruskan pukul lagi sampailah cukup 10 minit. Selepas 10 minit nanti butter kita akan jadi putih dan fluffy. Dah cukup 10 minit, stopkan mixer dan jom kita tengok hasilnya. Kalau korang dapat tengok, butter dah pun lembut, ringan dan juga warna pun dah bertukar menjadi putih. Kemudian masukkan gula icing sedikit demi sedikit yang telah pun kita ayak awal tadi. Sambung pukul menggunakan speed paling rendah iaitu speed 1 selama lebih kurang 5 hingga 6 minit. Tak perlu pukul terlalu lama, cukup sekadar butter dan gula sebati. Semua gula icing dah pun kita masukkan ke dalam mixer. Boleh juga stopkan mixer sekejap untuk kita kaup dekat sekeliling bowl dan juga dekat bahagian bawah. Jangan lupa untuk masukkan 1 sudu besar esen vanila dan sambung pukul menggunakan speed 1 sampailah kesemua bahan ni sebati. Dah siaplah buttercream 3 bahan yang selalu saya buat untuk saya nak decorate cupcake atau apa-apa kek yang menggunakan buttercream. Kalau korang nak letak colouring, nak letak pink, biru atau apa-apa pewarna, boleh je. Macam saya gunakan sebahagian sahaja dari adunan tadi. Saya masukkan warna merah untuk jadikan buttercream yang berwarna soft pink. Saya akan pukul lagi sekali untuk sebatikan pewarna tu atau nak guna hand whisk pun boleh. Nak kacau pakai spatula pun boleh. Buttercream pun dah ready, so jom kita piping dekat atas cupcake. Cupcake ni resepinya korang boleh je guna resepi kek coklat atau kek red velvet atau resepi muffin. Macam saya gunakan resepi kek coklat moist, cuma saya buat versi bakar. So inilah cara saya piping. Saya gunakan nozzle bernombor ataupun saiz 2E. Korang boleh je beli dekat Shopee ataupun mana-mana kedai yang menjual peralatan baking and bakery tu mesti ada.
Buttercream ni juga tahan suhu bilik, cuma janganlah letak dekat tengah-tengah panas sangat. Sebab dia kan butter, so mungkin akan mencair. Macam saya ni, saya buat lebih kurang 2 jam tak letak dalam peti ais pun masih tahan, bunga masih cantik. Tak cair. Dan untuk lebihan buttercream yang masih saya tak letakkan pewarna tadi, saya just simpan dalam peti ais dekat chiller bahagian bawah tu. Letak dekat bekas yang kedap udara dan letak je dalam peti ais. So nanti kalau nak guna, keluarkan, cool balik untuk lembutkan balik buttercream tu. So dah siaplah piping ataupun decorate cupcake menggunakan buttercream berwarna soft pink. Kemudian saya akan decorate cupcake ni dengan warna campur ataupun gradient macam ni. Macam mana nak buat? Korang just letak je 2 bahagian buttercream yang berbeza warna. Macam saya letak buttercream yang berwarna putih dan soft pink dalam satu piping bag. Lepas tu barulah saya akan piping dekat atas cupcake. So dah siaplah resepi ataupun cara-cara untuk buat buttercream 3 bahan yang sangat simple tapi rasanya sedap. Yang paling penting sekali, senang untuk kita nak decorate atas cupcake. So cupcake pun dah jadi cantik. Bolehlah kita letak cupcake topper mengikut tema yang menjadi pilihan. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Umi Hasna untuk perkongsian resepi seterusnya.